warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam hormat kepada semua yang menonton. Hari ini kami benar-benar terhormat untuk berkongsi tentang satu topik yang sangat dekat di hati kita sebagai Muslim, iaitu penghayatan al-akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW. Topik ini bukan sekadar bahan akademik, tetapi ia adalah manual hidup yang Allah turunkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebagai rakan sebaya, kami rasa terpanggil untuk berkongsi bagaimana kita boleh menghayati akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan sebagai khalifah di bumi. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Ia bukan setakat solat dan puasa sahaja, tetapi merangkumi setiap inci kehidupan kita, dari cara kita berniaga, cara kita berkahwin, cara kita memimpin, sehingga cara kita berinteraksi dengan jiran. Dan Rasulullah SAW diutus sebagai uswatun hasanah, iaitu model terbaik untuk seluruh alam. Bayangkan seorang manusia yang begitu sempurna akhlaknya sehingga Allah sendiri yang memuji baginda. Dan melalui penghayatan akhlak dan sunnah baginda, kita sebenarnya sedang membentuk diri menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dalam pembentangan ini, kami mempunyai 4 objektif utama yang ingin kami capai bersama-sama anda. Yang pertama, kami akan menjelaskan konsep asas sebagai khalifah Allah dan makna sebenar akhlak mulia. Yang kedua, kami akan kongsikan model praktikal bagaimana mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Yang ketiga pula, kami akan analisis kepentingan dan cabaran kontemporari yang kita hadapi. Dan yang terakhir, kami akan tegaskan kembali tugas utama kita sebagai khalifah yang berakhlak mulia. Apa maknanya kita sebagai khalifah? Khalifah bermaksud wakil atau pemimpin Allah di muka bumi. Ini adalah satu amanah besar dan bukan sekadar gelaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Ini menunjukkan kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada manusia. Dan tanggungjawab kita termasuklah memelihara keamanan dan keadilan sejagat, menegakkan syariat Allah, memakmurkan bumi dengan penuh kesejahteraan, dan menjaga hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Ciri-ciri utama khalifah ialah amanah, adil dan tanggungjawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Akhlak mulia bukan sekadar tingkah laku luar, tetapi ia adalah hasil daripada iman dan ibadah yang mantap. Iman sebagai asas, ibadah sebagai tunjang, dan akhlak sebagai buahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Ini menunjukkan misi utama baginda adalah membentuk manusia berakhlak mulia. Akhlak yang berdasarkan iman akan melahirkan perbuatan yang ikhlas dan konsisten, bukan sekadar untuk dilihat manusia, tetapi sebagai manifestasi keimanan kepada Allah. Seterusnya, mari kita lihat contoh praktikal sunnah dalam kehidupan harian. Dimulai dengan adab kebersihan. Rasulullah SAW sangat menitik beratkan tentang kebersihan sehingga menyatakan ia sebahagian daripada iman. Dan dalam adab permakanan, baginda mengajar kita makan dengan tangan kanan, membaca bismillah dan tidak berlebihan. Sabda baginda, "Dan tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya." Riwayat At-Tirmizi. Dan dalam hubungan kekeluargaan,
Rasulullah SAW menunjukkan contoh terbaik bagaimana menjadi suami dan bapa yang penyayang. Baginda membantu urusan rumah tangga dan sentiasa bermesra dengan isteri dan anak-anak. Sebagai khalifah, kita pasti akan memegang peranan kepimpinan dalam kapasiti tertentu. Di sini, sunnah Rasulullah dalam kepimpinan sangat relevan. Baginda memimpin dengan prinsip keadilan yang menyeluruh, tidak memihak kepada sesiapa pun melainkan kebenaran. Baginda juga mengamalkan syura, iaitu bermesyuarat sebelum membuat keputusan penting. Piagam Madinah adalah bukti bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat majmuk dengan adil. Baginda menjamin hak dan keadilan untuk semua kaum dan agama, membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu, seorang Muslim yang menghayati akhlak Rasulullah SAW akan menjadi rahmat kepada seluruh masyarakat. Baginda bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat Al-Tabarani. Kita perlu memperkukuh hukum Islamiah tanpa mengira status, kaum atau bangsa, menegakkan keadilan sosial dengan membantu golongan fakir, miskin dan anak yatim, dan yang paling penting, berusaha menjadi individu yang paling banyak memberi manfaat kepada komuniti. Mengamalkan sunnah menjamin kejayaan di dunia dan akhirat. Ia membentuk pribadi beretika, mewujud komuniti harmoni dan menolak kezaliman. Namun, kita menghadapi cabaran kontemporari yang serius. Pengaruh budaya luar melalui media sosial yang merosakkan nilai-nilai murni seseorang. Materialisme dan hedonisme yang mengutamakan keduniaan, serta kurangnya kefahaman yang mendalam tentang sunnah yang sahih. Sebagai seorang Muslim, kita jangan bimbang. Ada solusi untuk setiap cabaran. Yang pertama, hadiri majlis ilmu dan tazkirah untuk memperkukuhkan iman kita. Yang kedua, jadikan sunnah sebagai amalan harian seperti memberi salam, berzikir dan senyum. Semuanya sunnah yang mudah diamalkan dan boleh diamalkan dalam kehidupan harian. Ketiga, baca sirah Rasulullah SAW secara konsisten untuk lebih memahami dan mencintai baginda. Dan yang keempat, gunakan media sosial sebagai medium dakwah politik, kongsi kenangan Islamik yang membina. Sebagai khalifah, kita perlu melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan integriti. Menjadi contoh akhlak baik pada masyarakat melalui perbuatan dan tingkah laku yang baik. Menjaga hubungan dengan Allah melalui ketaatan dan dengan manusia melalui keharmonian, serta berani menolak segala bentuk kezaliman dan kemungkaran dalam masyarakat. Dan yang terakhir, apa yang boleh disimpulkan ialah Rasulullah SAW adalah model terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Akhlak baginda membentuk insan yang berkualiti dan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu. Marilah kita komited untuk mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita untuk menambahkan keimanan di dalam diri kita supaya lebih dekat dengan Allah. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan masa untuk menonton dan melayari pembentangan kami ini. Semoga apa yang dikongsikan
dapat memberi manfaat dan inspirasi dalam perjalanan kita untuk menghayati akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW. Kepada pensyarah pembimbing, rakan-rakan seperjuangan dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan video ini, jasa baik anda amat dihargai. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dengan yang lebih baik. Andai ada tersilap langkah atau terkasar bahasa sepanjang penyampaian ini, saya mohon kemaafan dari hati ke hati. Marilah kita sama-sama menutup video ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasul-Mu. Pemudahkanlah jalan kami untuk menjadi khalifah-Mu yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang.